The Replies AI Podcast, your trusted take on the latest AI news. Episod 5. Perlumbaan kuasa AI global. GPT 5.4, pertaruhan berbilion dolar Nvidia dan undang-undang AI baharu. Bayangkan senario ni. Dalam masa beberapa hari je, minggu ni, kita tengok pergerakan kos chip bernilai berbilion dolar. Berbilion. Lepas tu ada model AI baru yang boleh buat keseluruhan hamparan kerja secara automatik dan ada drama etika ketenteraan peringkat tinggi yang tengah menggegarkan gergasi teknologi sekarang. Dunia AI sekarang memang bergerak dengan kelajuan yang tak masuk akal. Sangat laju dan kadang-kadang agak menakutkan kan? Kelajuan perubahannya tu memang luar jangkaan. Tapi kalau kita tolak tepi sekejap tajuk-tajuk berita yang sensasi tu, apa yang sebenarnya sedang berlaku depan mata kita sekarang adalah satu peralihan infrastruktur kerja yang sangat drastik. Ia bukan lagi sekadar eksperimen dalam makmal. Dan itulah misi kita dalam sesi kupasan mendalam hari ini. Kita dah kumpulkan satu timbunan sumber yang agak tebal. Memang banyak minggu ni. Ya, merangkumi artikel berita teknologi dari 5 Mac hingga 10 Mac 2026. Ada laporan kawal selia Kesatuan Eropah terbaru dan beberapa pengumuman korporat yang sangat besar. Fokus kita nak saring semua maklumat yang syarat ni khusus melalui Lancer perniagaan di Malaysia. Baiklah, mari kita rungkai perkara ini. Apa yang menarik di sini ialah untuk anda yang dengar ni, usahawan, pengurus atau pemimpin perniagaan di Malaysia, berita AI minggu ni bukan sekadar sembang kosong di pantry. Betul. Kita sedang lihat teknologi ni betul-betul langkah masuk dalam operasi dunia sebenar yang akan berkesan terus pada kos syarikat anda. Kesan pada cara pasukan anda bekerja dan cara anda bersaing di pasaran. Sebagai pemandu arah anda, matlamat kami adalah untuk ambil semua jargon teknikal yang merumitkan ni dan terjemahkannya jadi strategi yang praktikal. Tepat. Jadi, mari kita mula dengan apa yang tengah berlaku di ruang kerja digital kita. Nampaknya gergasi teknologi sedang berperang habis-habisan untuk tawan pejabat anda. Microsoft baru je umumkan Frontier Suite mereka yang akan mula tersedia pada 1 Mei 2026 ni. Dan ini bahagian yang agak mengejutkan. Microsoft secara rasmi bawa masuk model Claude. Claude dari Anthropic tu? Ya, yang sebenarnya dibangunkan oleh pesaing mereka sendiri ke dalam sistem Copilot chat utama mereka. Kenapa Microsoft tiba-tiba nak bekerjasama dengan pesaing? Ia satu langkah yang sangat pragmatik sebenarnya. Microsoft sedar yang perniagaan hari ini tak nak dikurung dalam satu ekosistem je. Pendekatan kepelbagaian model atau model diverse ni bermakna kalau satu AI tak cukup bagus untuk satu tugas tu, anda boleh terus tukar ke AI lain dalam platform yang sama. Betul. Selain tu, dorang juga perkenalkan Copilot Cowork untuk urus tugasan berantai yang panjang dan ejen 365. Ini pada asasnya macam satu pusat kawalan untuk selia semua ejen AI yang beroperasi dalam syarikat. Nanti sekejap. Pusat kawalan ejen AI. Adakah perniagaan betul-betul perlukan satu papan pemuka khusus semata-mata nak pantau AI? Bunyinya macam dalam filem science fiction je. Macam ni, bayangkan syarikat anda ada berpuluh-puluh AI kecil. Okey. Satu AI tengah balas email pelanggan, satu lagi tengah susun invoice dan satu lagi buat analisis pasaran. Kalau anda tak ada satu pusat kawalan, anda takkan tahu AI mana yang mungkin tengah buat silap. Atau akses data yang dorang tak patut tengok. Ya, tepat sekali. Bagi pemimpin IT di Malaysia, ejen 365 ni penyelesaian yang dorang tunggu-tunggu. Ia bagi dorang satu ruang kawalan tunggal dengan standard keselamatan tertinggi di bawah pakej Microsoft 365 E7. Bermaksud sektor korporat tempatan yang terikat dengan Akta Perlindungan Data Peribadi, sekarang dah boleh guna ejen AI tanpa risikokan kebocoran maklumat. Betul. Kalau AI dibiarkan bebas tanpa pantauan, ia memang boleh jadi mimpi ngeri untuk Jabatan Pematuhan. Masuk akal. Tapi Google pun nampaknya tak nak kalah. Berdasarkan ulasan dari Tom's Guide minggu ni, Google Drive sekarang bukan lagi sekadar loker digital untuk anda lambat fail. Ia dah jadi macam ketua kerani yang sangat pintar. Ya, dorang lancarkan ciri Help Me Create. Anda sekarang boleh arakkan Gemini untuk bina dokumen atau rangka formula dalam hamparan kerja atau sheets. Anda tak perlu lagi pening kepala hafal formula yang kompleks tu. Hanya type dalam bahasa biasa kan? Ya, anda cuma perlu type bina kalender editorial media sosial untuk bulan ini beserta ruang status dan BAM.
serta-merta ia hasilkan jadual yang lengkap. Ya, pada dasarnya hapuskan sindrom renungan kertas kosong, pekerja pentadbiran tak perlu lagi mula dari sifar. Dan bukan tu je, Google turut naik taraf notebook LM dorang. Sekarang anda boleh masukkan nota mesyuarat atau dokumen teks biasa dan sistem tu boleh jana video pembentangan bertaraf sinematik. Bayangkan berapa banyak masa pasukan jualan anda boleh jimat untuk sediakan bahan pembentangan. Ciri-ciri macam inilah yang secara senyap-senyap ubah jangkaan produktiviti. Apa yang sebelumnya ambil masa 3 hari untuk disiapkan oleh eksekutif junior, Sekarang mungkin hanya ambil masa 3 jam. memang sangat pantas. Dan bercakap tentang peningkatan drastik, mari kita tengok pelancaran besar OpenAI pada 5 Mac lepas. Mereka secara rasmi lancarkan model GPT 5.4 lengkap dengan penerbitan dokumen Thinking System Card yang perincikan keupayaan penakulannya. Model ni datang dengan integrasi ChatGPT for Excel. Ya, dengan akses ke data kewangan masa nyata dan saluran khas untuk pelanggan perusahaan. Tapi harga yang diletakkan agak mengejutkan saya. Kosnya sekitar $2.50 untuk setiap 1,000,000 token input dan $10 untuk 1,000,000 token output. Biar saya fahamkan betul-betul, bila kita sebut token ni, adakah ia berfungsi macam kredit prabayar? Analogi yang agak tepat, untuk mudah faham, bayangkan satu token tu macam satu suku kata atau sepotong pendek perkataan. Jadi satu ayat biasa mungkin telan belanja sekitar 10 hingga 15 token. Jadi bila kita cakap pasal 1,000,000 token, Ia bersamaan dengan ketebalan beberapa buah novel. Pada harga $2.50 ke $10 untuk 1,000,000 token, ia mungkin nampak kecil untuk individu. Tapi untuk syarikat yang proses puluhan ribu dokumen sehari, bil tu boleh melambung dengan sangat laju. GPT 5.4 ni adalah model premium. Ibarat anda upah seorang perunding pakar berkelulusan PhD. wah, kalau berterusan guna perunding PhD untuk tugas biasa, memang cepatlah bocor bajet syarikat tu. Tepat. Dan di situlah Google masuk dengan strategi yang sangat bijak. Mereka baru je lancarkan model bajet doran, Gemini 3.1 Flashlight. Berbanding harga OpenAI tadi, model Flashlight ni hanya berharga 25 sen untuk 1,000,000 token input. 25 sen berbanding $2.50. Dan $1.50 untuk output. Malah, kelajuannya 2,5 kali ganda lebih pantas daripada model Flash generasi sebelum ni. Dua penurunan kos banyak 10 kali ganda. Sangat ketara. Jika kita kaitkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah strategi yang perlu diguna pakai oleh setiap PKS di Malaysia sekarang. Anda tak perlu guna alat yang paling mahal untuk setiap tugasan. Gunakan model hibrid. Betul. Untuk tugasan volume tinggi yang mudah macam terjemah ribuan ulasan pelanggan dari Inggeris ke Melayu atau ekstrak nama syarikat dari resit, guna model ultra murah macam Flashlight. Tapi bila CFO syarikat anda perlukan AI untuk analisis risiko aliran tunai suku tahunan, Barulah anda keluarkan belanja untuk guna model berkuasa tinggi macam GPT 5.4. Ini pada asasnya permainan pengoptimuman kos digital. sangat betul. Baiklah, ini bawa kita kepada satu persoalan besar. Semua perisian dan model luar biasa yang kita bincang ni semuanya perlukan kuasa pengkomputeran. Dan di sinilah ia menjadi sangat menarik. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku dengan Nvidia dan sebuah startup AI yang dipanggil Thinking Machines. Menariknya, startup ni diasaskan oleh bekas ketua pegawai teknologi OpenAI sendiri, iaitu Mira Murati. Minggu ni, mereka umumkan satu perjanjian pelaburan dan bekalan chip gergasi dengan Nvidia, fokus pada chip generasi akan datang, Vera Rubin. Skala infrastruktur yang kita bicarakan sekarang ni sangat sukar untuk dibayangkan oleh minda biasa. Menurut pelaburan industri, untuk gerakkan model-model AI baru ni, mereka perlukan sekitar 1 gigawatt kuasa pengkomputeran. 1 gigawatt. Untuk bagi anda perspektif, 1 gigawatt tenaga ni cukup untuk bekalkan elektrik kepada kira-kira 750,000 buah rumah. Dan tahu tak berapa kos untuk bina pusat data dengan kapasiti 1 gigawatt ni? Berapa tu? Ia memakan kos sekitar $50 bilion. $50 bilion. Itu bukan lagi sekadar bajet perisian IT syarikat biasa. Benar. Dan ini satu peralihan minda yang penting. Bangunkan AI hari ini bukan lagi macam tulis kod perisian konvensional dalam garaj. Ia lebih menyerupai projek infrastruktur mega macam bina empangan hidroelektrik. Ya, anda bina loji jana kuasa, kecerdasan
Dan perniagaan-perniagaan lain akan sewa paip untuk salurkan kecerdasan tu ke pejabat dorang. Ia benar-benar industri utility yang baru. Dan NVIDIA pastinya berada di tengah-tengah semua ni. Berdasarkan pratonton NVIDIA GTC 2026 yang dikongsi minggu ini, dorang bercakap pasal seni bina Vera Rubin yang merangkumi CPU Vera dan memori HBM4. Spesifikasi ini menjanjikan 3.3 kali ganda peningkatan dalam prestasi inference berbanding model sebelumnya. Cuma untuk pendengar kita yang mungkin bukan juruturut chip, boleh terangkan sikit apa maksud prestasi inference dan kenapa ia penting? Cara paling mudah nak faham fasa latihan adalah bila anda hantar AI tu ke universiti untuk belajar semua benda di internet. Ia ambil masa berbulan-bulan. Okey. Tapi inference adalah bila AI tu dah tamat belajar, dia masuk ke pejabat anda dan mula jawab soalan yang anda tanya secara langsung. Jadi, bila chip Vera Rubin ni ada kelajuan inference 3.3 kali ganda lebih pantas, bermakna bila pelanggan anda type soalan di ruang sembang laman web syarikat, jawapan tu akan muncul hampir serta-merta tanpa lagging. Dan kesan paling kritikal, kos setiap token untuk syarikat anda dijangka turun kepada hanya 1/10 daripada harga sekarang. 1/10. Penjimatan yang sangat besar. Saya juga perasan ada kabar angin pasal chip generasi seterusnya untuk tahun 2028 yang dipanggil seni bina Feynman. Laporan sebut ia mungkin guna proses 1.6 nanometer dari TSMC dan ia guna fotonik silikon. Fotonik maksudnya cahaya kan? Ya. Maksudnya diorang rancang nak hantar data dalam chip guna cahaya dan bukannya isyarat elektrik biasa. Betul. Isyarat elektrik, lalu wayar tembaga hasilkan haba melampau bila dipaksa gerak terlalu pantas dengan tukar ke fotonik. Guna laser mikroskopik? Ya, chip boleh pindahkan data pada kelajuan yang jauh lebih ekstrim dan secara asasnya kurangkan penggunaan tenaga logi jana kuasa bernilai bilion dolar tadi secara drastik. Wow. Namun bila kita bercakap pasal chip canggih macam ni, ia mustahil dipisahkan dari realiti dasar luar negara dan di sini kami nak tegaskan yang kami akan laporkan perkembangan ni secara objektif sepenuhnya berdasarkan sumber yang diterbitkan pada 5 Mac tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Ya, kita hanya melihat pada fakta dasar. Bloomberg laporkan yang pihak berkuasa AS sedang dalam proses rangka draft peraturan baru yang wajibkan lesen permit bagi mana-mana jualan chip AI berspesifikasi tinggi keluaran NVIDIA dan AMD ke pasaran global. Dan pada masa yang sama, Reuters laporkan pelancaran Plan 5 tahun terbaru China untuk tempoh 2026 hingga 2030. Plan tu fokus pada tindakan AI+, merentasi seluruh ekonomi dorang dengan matlamat utama capai kemandirian sepenuhnya dalam pengeluaran chip dan majukan sektor robotik humanoid. Bila dua gergasi ekonomi global masing-masing ketatkan kawalan dan percepatkan perlumbaan kemandirian teknologi, gelombang kejutannya pasti akan dirasai oleh rantaian bekalan seluruh dunia. Tapi bagi Malaysia, kedudukan ni tawarkan satu kelebihan yang sangat unik. Malaysia sedang pesat bangun sebagai hub kemudahan ujian dan pemasangan semikonduktor di Pulau Pinau serta pusat pelayan data yang rancak berkembang di kawasan macam Johor. Ya, memandangkan gergasi awan global terdesak cari pangkalan operasi di zon geopolitik yang neutral, pelaburan asing akan terus masuk. Untuk syarikat di Malaysia, ekosistem pusat data yang padat di halaman rumah sendiri ni digabungkan dengan penurunan harga chip Rubin, bermakna kos anda melanggan perkhidmatan cloud sepatutnya akan jadi lebih murah berbanding negara-negara yang jauh dari rantaian bekalan ni. Itu satu kelebihan strategik yang mesti dimanfaatkan oleh syarikat tempatan. Tapi mari kita jujur, ada teknologi murah dan pantas tak bermakna kita boleh gunakannya secara melulu. Kita mesti faham batasan dan undang-undangnya. Mari selami perkembangan sekitar peraturan dan sempadan kawal selia. Ini bahagian yang sangat penting. Minggu ini, Suruhanjaya Eropah keluarkan draft kedua untuk kod amalan bagi penandaan dan pelabelan kandungan janaan AI sejajar dengan Artikel 50 Akta AI EU mereka. Dorang cuba permudah urusan perniagaan dengan tawarkan standard terbuka, malah bagi ikon pelabelan EU percuma. Jika anda adalah sebuah agensi pemasaran di Kuala Lumpur atau syarikat ekspor yang jual perkhidmatan ke pasaran Eropah, amaran ni untuk anda. Undang-undang pelabelan ni akan berkuat kuasa secara rasmi pada 2 Ogos 2026. Ia bukan sekadar permintaan sopan dari EU, ia adalah undang-undang. Betul.
Kalau pasukan kreatif anda guna AI untuk jana video promosi atau reka risalah dan bahan ni diedarkan kepada pelanggan di Eropah tanpa watermark yang betul, syarikat anda boleh dikenakan penalti berat. Anda perlu bina SOP pelabelan tu dari hari ini. Dan ia bukan sekadar risiko perundangan asing, tapi juga risiko kebolehpercayaan sistem tu sendiri. Laporan industri dari SaaSnik minggu ni bawa kisah amaran yang menarik. Dorang dapati AI chatbot masa kini masih sangat bergelut dengan masalah ralat, terutamanya dalam pemfailan cukai. Oh, tu bahaya. Kalau anda serahkan urusan audit dan cukai bulat-bulat pada AI tanpa pengawasan manusia, AI mungkin salah letak perpuluhan atau tersalah tafsir kod pelepasan. Dan percayalah, LHDN takkan terima alasan AI saya buat silap. Memang taklah dorang nak terima. Di samping tu, Bank Pusat Eropah atau ECB juga bunyikan amaran pasal sistem AI yang digunakan dalam Jabatan Sumber Manusia untuk proses ambil pekerja. Biar saya tanya, kalau saya buka satu jawatan kosong dan terima 1000 resume, takkah lebih pantas dan objektif kalau saya suruh AI je yang tapis calon? Itulah kesilapan yang ramai buat. Masalahnya, bot AI ini dilatih berdasarkan data sejarah. Kalau data sejarah syarikat anda cenderung ambil pekerja dari demografi atau latar belakang pendidikan tertentu, AI itu akan secara automatik anggap ciri itu sebagai kriteria calon terbaik. Ia secara tak sengaja pelajari dan aplikasikan bias yang wujud. Ya. Bank Pusat Eropah tekankan yang abaikan sentuhan manusia dalam saringan ni bukan je tak beretika, malah mendedahkan perniagaan anda kepada tindakan undang-undang diskriminasi pada skala besar. Perkara pasal data latihan ni sebenarnya berkait rapat dengan satu isu sensitif yang meletup minggu ni. Laporan dari techpolicy.press timbulkan perbincangan hangat mengenai kekaburan antara aplikasi AI awam dan pengecualian ketenteraan di bawah Akta AI Eropah. Diorang dakwa wujud laluan belakang di mana teknologi pengawasan tentera mula meresap masuk ke pasaran komersial awam. Contohnya teknologi pengecaman wajah jarak jauh grade tentera oleh Corsight. Dan perdebatan tentang kerjasama sektor swasta dan entiti ketenteraan ni baru je sebabkan gegaran di dalam OpenAI. Kita tengok Caitlin Kalanowski, seorang eksekutif tertinggi di bahagian perkakasan robotik OpenAI, letak jawatan minggu ni. Beliau secara terbuka bantah kelulusan pantas kontrak OpenAI dengan Pentagon. Bantahan beliau tertumpu pada potensi teknologi ini dieksploitasi untuk pengawasan domestik besar-besaran atau diintegrasi dalam persenjataan berotonomi. Memang mengerikan bila terfikir AI yang kita guna kat biabat mungkin kongsi asas yang sama dengan AI ketenteraan. Walaupun OpenAI cepat-cepat pindah kontrak dorang untuk secara jelas larang pengawasan domestik dan pesaing dorang Anthropic pula dilapor tegas menolak tekanan Pentagon, kotak Pandora ni dah pun terbuka. Syarikat mula berhati-hati. Malam minggu yang sama, OpenAI turut umum tangguhkan pelancaran apa yang dipanggil mod dewasa pada ChatGPT untuk fokus tingkatkan penakulan asas dan stabilkan personality chatbot. Tapi realitinya bila entiti arus perdana macam OpenAI mula ketatkan kawalan keselamatan dan tapisan, sentiasa ada pihak yang akan isi kelompangan tu. Laporan juga sebut tentang kebangkitan platform AI alternatif macam Hack AIGC yang secara terang-terangan promosikan AI tanpa penapis atau uncensored AI. Yang langsung tak letak sebarang kekangan etika. Ya, ini menimbulkan satu persoalan penting untuk setiap pemimpin perniagaan renungkan. Sejauh manakah anda tahu dari mana asal-usul enjin AI yang syarikat anda langgan? Adakah asas datanya dilatih dengan maklumat dari pengawasan yang langgar privasi? Keputusan tak beretika oleh pembangun hari ini mungkin jadi krisis reputasi untuk syarikat anda esok hari. Satu realiti yang tajam. Jadi apa maksud semua ini untuk anda di luar sana yang sedang susun strategi perniagaan tahun ini? Ada 3 intipati kritikal dari sesi kupasan mendalam kita. Pertama, konsep kerja sendirian dan lapuk. Syarikat anda kini ada akses ke rakan sekerja AI yang sangat berkuasa. Sama ada Copilot Microsoft, bantuan Gemini dalam Google Drive atau GPT 5.4. Kedua, pantau lanskip kos operasi. Kos kuasa pengkomputeran dijangka jatuh menjunam dengan chip berasaskan cahaya dan model bajet macam flashlight. Dan ketiga, bersedia dengan dinding kawal selia. Jangan guna AI bulat-bulat untuk audit atau saringan resume tanpa pengesahan manusia dan mulakan protokol penandaan kandungan dari sekarang untuk patuhi undang-undang Eropah. Mudi yang faham betul. Dan jalan berlubang kat depan. Tepat.
Jadi cabaran kami untuk anda minggu ni, audit semula bagaimana pasukan anda guna AI. Adakah anda sedang bakar belanjawan bayar $2.50 sejuta token untuk tugasan harian yang sebenarnya boleh diselesaikan oleh model Gemini Flashlight berharga 25 sen? Adakah staf anda masih habiskan masa 2 hari buat persembahan manual padahal fungsi notebook LM dah ada di hujung jari? Inilah masanya untuk buat pelarasan. Betul. Dan sebelum kita akhiri perbincangan ni, mari kita renungkan satu corak pelik yang muncul dari lambakan sunda yang kita kaji tadi. Hari ini, syarikat gergasi perkakasan macam Nvidia sedang agresif salurkan dana pelaburan berpuluh bilion dolar ke dalam firma startup AI generasi baru. Kemudian, tahu tak ke mana startup AI ni belanjakan duit yang diorang dapat tu? Mereka belanjakannya dengan beli chip dari Nvidia semula. Ia satu kitaran tertutup di mana modal disuap kembali ke tangan pengeluar chip. Menarik. Secara struktur, kitaran ni sangat menyerupai rentak irama masa wujudnya gelembung kewangan .com pada hujung tahun 90-an. Jadi, untuk anda yang merangka strategi masa depan perniagaan anda ni, satu soalan untuk anda nilai sendiri. Adakah pasaran ketika ni sedang bina asas revolusi perindustrian baru yang teguh, atau kita semua tanpa sedar sedang menari di atas gelembung spekulasi yang paling gergasi dalam sejarah moden? Wah, itu satu renungan penutup yang sangat tajam untuk difikirkan. Terima kasih kerana sentiasa menjadi pendengar setia kami. Kami di sini komited untuk tapis segala bunyian bising dari dunia teknologi dan bawa kepada anda hanya isyarat yang penting. Terus bereksperimen, pantau kos anda dan pastikan syarikat anda kekal di laluan yang rasional. Berjumpa kita di sesi kupasan mendalam yang seterusnya.